Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, saya nak tunjuk macam mana cara nak buat pola kain A-line. Terus atas, kita akan terus buat atas kain. Okey, so ini adalah kain yang kita akan gunakan. Untuk pola kain, kalau sekiranya kain anda cukup, anda boleh ikut ira menegak. Okey, kalau sekiranya bidang kain anda tu 45, anda boleh gunakan ira melintang. Okey, kita akan terus ambil untuk dua keping sekali, depan dan juga belakang untuk kain A-line. Kita akan ambil sekali bahagian depan dan juga belakang. Okey, lipatkan kain begini. Kemudian kita ukur dulu, dapat tak labuh kain dia. Contoh labuh kain saya 35. Okey, cukup sangat. So, kita kurangkan sikit. Sekali dengan basi. Yang kain ni saya akan buat getah semua. Okey. So, kita ratakan kain. Okey, ratakan kain. Kemudian, bila dah ratakan kain, kita lipat dua macam ni. Lipat ke depan Okey, bahagian yang dekat lipatan ni, kita boleh rasa dengan jari. Pastikan dia sama. Okey, so bila dah rata kain kita gariskan dulu bahagian bawah ni. Okey, bila dah garis, kita ambil labuh kain. Labuh kain saya tadi 35. 35. Kita garis. Kemudian daripada labuh kain ni, kita ambil 8 inci. Ukuran punggung, labuh punggung. 8 inci. Garis. Okey, kemudian daripada ukuran punggung ni, kita boleh ambil ukuran punggung bahagi 4 tambah kelonggaran. Contoh ukuran punggung yang saya ada 36 bahagi 4, saya dapat 9 tambah kelonggaran. Kelonggaran boleh tambah setengah inci. Okey, so ukuran ni saya dapat 9,5. Sebab saya nak buat getah semua, kita boleh ambil ukuran dekat bahagian punggung tadi. Ataupun kalau anda nak kira pun boleh. Anda boleh ambil ukuran pinggang. Contoh ukuran pinggang 33. Kalau kita nak buat getah semua, ukuran pinggang 33 tu tolak 3 inci. Jadi 30. Okey? 30 bahagi 4, saya dapat 7,5. 7,5 ni tambah 2 inci. Nampak tak? Kita dapat balik ukuran tadi. Tambah 2 inci ni untuk getah. Itu cara nak buat getah semua. Okey. So, bila dah dapat, yang ni daripada pinggang ke punggung, kita pakai pembaris curve Pembaris curve. Mesti kena pakai pembaris curve. Tak boleh pakai pembaris lurus. Gariskan. Kemudian, untuk kain A-line, bukaan bawah. Bukaan bawah ni, kita boleh ambil 14 inci. Bukaan bawah ni, 14 inci. Daripada ukuran ni, kita naikkan 3/4. Okey. So, kita curvekan, bentukkan dia. Bila dah dapat, kita gariskan ke garisan punggung. Okey, so siap kain A-line kita. Untuk bukaan bawah ni, tidak semestinya 14. 14 ni adalah untuk saiz S. Okey, boleh buat 14. Kalau nak buat saiz M, L, boleh letakkan bukaan dia 15. Kalau saiz lagi besarlah bukaan dia. Ataupun boleh saja ikut sama dengan ukuran bahu. Contoh bahu 14, boleh ambil dekat sini 14. Ataupun bahu 15, ambil dekat sini 15. Kalau bahu 18, boleh ambil bukaan kain 18, 17 atau 18 macam tu. Okay. Alright, so dah pun siap. Masa potong kain, jangan lupa letak basi. Bahagian atas ni, kita nak buat terus getah tau. Okay, so bahagian atas ni, saya letakkan basi 1,5 inci. Okay, dan kita boleh potong. Bahagian bawah, kita boleh letak basi 0,5 inci. Bahagian sisi basi 1 inci.
Okey, dah pun siap. Ini dia, kain A-line. Okey, ini dia kain A-line kita. So, kepada anda yang nak dapatkan mini pola, cara lebih detail macam mana cara nak buat kain A-line ni, anda boleh dapatkan ebook 126 mini pola. Okey, cara nak dapatkan senang je. Anda boleh klik link di bio. Anda klik link dan anda pilih paparan yang atas sekali. Anda boleh buat belian secara online. So, selamat mencuba.